Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dali Syirfan. Feedback saya bagi kem pengawas dan esko asrama pada kali ini sangat berpuas hati. Tentang facilitator pula sangat baik dan sangat sporting, dan persekitaran tempat ini sangat bersih dan saya amat berpuas hati, dan semua aktiviti yang dijalankan dan yang dirasai oleh kami sangat gembira dan sangat seronok. Terima kasih. Kami harap kem ini bakal mendapat sambutan pada lain kali. Terima kasih. Big boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom. Berusaha terus maju, kita jadi terus. We are Delta Boom, Delta Boom. Alpha, mana Alpha? Sini. Alpha, mana Alpha? Sini. You can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. A L B A Ow! Alpha number one. Wow. Number one, we are Smile. You could be the hero, you could get the gold. Making all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You never gonna know if you ever even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're Standing in the hall of fame. Students be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang diberi Wan Alam Marisa daripada kumpulan Delta. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada guru-guru kerana telah memberi peluang untuk kami berada di sini, dan juga terima kasih kepada PSPC yang telah melaksanakan program yang sebaik mungkin untuk kami. Yang pertama sekali untuk aktiviti, kami amatlah terus dengan aktiviti yang dijalankan. Kerana apa? Kerana based on pengalaman saya dekat sini, banyak benda yang first time saya buat. Macam actually memanah tu kan, itu adalah first time saya buat. Lepas tu flying fox yang tu adalah aktiviti yang paling excited untuk saya buat sebab saya first time. Saya selama ini saya idamkan sangat nak saya buat itu. Lepas tu untuk aktiviti indoor pula, saya tak expect aktiviti indoor tak bosan. Biasanya aktiviti indoor bosan tak, akan buat orang mengantuk, akan buat orang macam malas lah aktiviti indoor kan. Tapi sangatlah best, lagi-lagi main kad, apa semua tu sangatlah best. Untuk kami pula terdapat berbagai tempat menarik seperti melintas halangan, kolam-kolam saya tak expect betul ada sebenarnya. Saya macam mana-mana camp saya pergi, inilah tempat yang paling menarik daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Okey, sekian, terima kasih. boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom.
Kami daripada SMK Seksyen 18 Hebat ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terima kasih kepada pihak KLCC Lembu Village, terima kasih kepada semua para fasilitator, guru-guru dan semua pemimpin hebat kita pada hari ini kerana telah mengadakan program Camp Transformasi Pengawas dan Esko Asrama pada tahun 2026. Hey team, padu tak padu?